Hari ni ada kisah cerita nak main goyak kepada adik kakak berkenaan dengan orang kena susuk di hatu adik kakak dia. Berhubung kait kita buat beberapa klip dan juga ada beberapa fanpage kita hantar maklumat mari untuk kita berkongsi dan juga tanya maklumat pendapat daripada adik kakak. Ya lagu ni adik kakak, ada salah satu orang tu dia hantar maklumat mai kepada hamba, dia goyak katanya zamir dia budak-budak dulu. Biasalah budak-budak ni kau dak. Ada sign dengan kawan gu gapo gak petang hari lepas pada klik sekolah gapo pukul 4 pukul 5 tu main nusuk, main bola bola cabai tiga dan sebagainya. Jadi dia kakak pada petang tu mek dia sebenarnya orang tua dia, ayah dia, mek dia ni pas goyak semua kata petang hari ni masuk umur lah. Tapi budak berasa dia lah, jadi hala kegalik sikit main dengan kakak. Jadi petang tu dia kakak fok mereka ni duk main nusuk gi ke sebelah belakang rumah. Tiba-tiba adik kakak seorang ni dia royak kata bahawa dia duk pergi ke belakang rumah dia tu pasal ada pokok getah gitu adik kakak. Bahawa dia pergi belakang rumah pak tu, tiba-tibanya jadi berasa kata sore diri. Tak tahu kata kawan gu saing-saing hak lain gimana. Gi sore diri. Dia jalan masuk dalam getah, tak tahu kata nak gimana adik kakak dia weh. Gi sampai di satu tempat tiba-tibanya jumpa dengan salah satu orang petino. Dia royak katanya. Jumpa dengan salah satu orang petino, baju putih, rambut panjang. Hamba royak kepada adik kakak ni berasa diri bulu rambut belah-belah adik kakak dia weh. Tu dia. Dah. Jadi dia jumpa dengan orang Tino tu. Seorang Tino tu saat ni paling belakang dulu mula-mula. Bahawa dia pergi start tu dia kata, mokcik ni dia buat apa sini? Tiba-tibanya seorang perempuan tu saat ni paling mengikut dia. Perempuan tu saat ni kata, mari, mai buat apa sini? Mai buat apa sini ni? Dia pun kejut benar lah. Setelah mana nampak orang Tino tu saat ni orang tak biasa tengok rupa, tak biasa kenal. Jadi awal lagi dah adik kakak dia weh. Rupa orang Tino saat ni dia royak katanya rambut panjang, maka putih, lepas tu muka pucat. Mengikut dia cerita royak mari adik kakak. Dia pun takut. Takut cakap adik kakak. Tapi nak gerak tak boleh. Nak lari gimana tak boleh adik kakak. Duk situ adik kakak dia weh. Bawa lepas pada tu, seorang perempuan tu saat ni adik kakak bawa dia, heret dia pergi. Dia tak ada nak pergi kali adik kakak dia weh. Heret dia pergi. Heret pergi di satu tempat. Tiba-tibanya dia tu jadi berasa mengatuk. Bawa mengatuk tu kak lelak raik pergi bisnya. Raik pergi perak adik kakak dia weh. Bawa raik pergi ni orang dalam kampung ni kak pakat duk cari dia lah adik kakak. Pakat cari panggil lah ke dia ni. Misalnya kata nama dia ni Mama. Mak. Tu dia. Tika dia sedar daripada tidur tu dia royak kata dia bunyi suara orang panggil dia. Tapi nak menyohok tak boleh. Mak. Dia nusuk dia, cokoh dia gitu adik kakak dia weh. Maka orang duk cari lama ni ke adik kakak dia weh. Suara dia berjerit tiba-tibanya orang bunyi juga suara dia. Orang bunyi suara dia, nampak dia duduk dalam rebah kayu. Ada orang yang mai berjumpa dengan dia royak katanya, saat ni lalu dah kok ni guana tak nampak tu. Dia kata, dia supaya kata dia menaung ke apa gitu tak bunyi. Tukar tidur tu memanglah adik kakak dia weh. Maka lepas pada tu ambil buat pergi klik di rumah. Tu dia. Jadi ni royak katanya kisah seorang ni bekas kena susuk di hatu dia panggil kata. Tak tahulah kata adik kakak biasa terlibat ataupun biasa berjumpa saing-saing kita biasa kena lagu ni ke tidak, tak tahulah. Cerita ni telah dikongsikan oleh salah satu orang saudara kita. Dia mari untuk hamba royak kepada adik kakak. Hamba pun nak tahulah daripada adik kakak kita ni, adakah kita pernah berlaku semacam ni? Kau saing sahabat kita ada pernah berlaku semacam ni? Orang panggil kata kisah orang kena susuk di hatu. Lagu mana? Kalau adik kakak ada kisah gapa dia nak berkongsi nak royak, boleh juga tu adik kakak berhubung mari supaya kita boleh cerita kepada orang lain, boleh ambil tahu bersama. Siapa dia nak buat haji dan umrah, ingatlah kepada Al-Hikmah Tour. Hari ni boleh long tabian ataupun daftar nama untuk haji tahun 2570. Ada 3 pakej. Pakej VIP, Tengah dan juga pakej dak sampai 45 hari. Dan hari ni dia buka terima untuk buat umrah bulan 10, bulan Tuklah. Ada 2 grup, 12 hingga 20 ni Tuklakom dan juga 14 hingga 28 Tuklakom. Harga RM99,000 sahaja. Setiap kali nak buat haji, buat umrah, ingatlah kepada syarikat Al-Hikmah Tour diurus oleh Ustaz Sabri Palah. Maklumat lebih lanjut, segera berhubung mengikut nombor telefon di bawah selalu.